Okey, siapa sini biasa makan daging perkasa rusa? Mesti si awak tak biasa. Jadi di tangan abang ni ada daging perkasa rusa daripada Tok Penghulu. Jadi jom kita buat. Mari. Okey, dalam paket dia ni dia mari dengan lagu ni. Bau dia memang wangi guys. Okey, daging rusa ni dia guna daging rusa, dia guna beras goreng, asam keping dan garam dia. Jadi jom kita tunjuk cara goreng dia. Mari. Cara goreng dia, kita panaskan minyak dan kita tuai je dalam ni. Kita goreng selama 2 minit dah. Okey. Okey guys, daging perkasa rusa ni dia punya bau memang kita buat panggil jiran belah. Kalau kita goreng ni, jiran belah kita tu kita takut nelo bau gapo. Dia memang lain daripada lain bau dia. Kita tak serupa dengan bau ikan kasar dia. Dia bau aroma lain daging rusa ni. Okey, kemudian kita sediakan bawang, lepas tu lada sikit untuk naikkan aroma dia lagi. Untuk pengetahuan awak, apa daging perkasa rusa ni produk Muslim dan juga halal. Bismillahirrahmanirrahim. Kita bubuh. Okey. Okey, apabila awak masuk bawang dan juga lada ni, kita goreng sekejap, kita tutup api dan kita boleh hakak dia. Memang sangat-sangat simple, mudah saja nak goreng dia. Okey, jadi inilah hasil dia. Okey, kemudian kita ambil, kita pun acak puak boleh makan pinggir kita. Bismillah. Okey, alhamdulillah. Daging perkasa rusa kita siap dah. Bau dia tu memang bakit selera makan sungguh lah. Okey, abang nak terah dia punya rasa lagu mana. Kalau segi bau tu memang luluh bagi abang. Dia bau tu kita jadi lapan nasi dah. Ni bagi dia ni. Aduh guys. Okey, jadi kita letak sini. Cara nak makan je sangat simple, tak perlu pelik-pelik. Kita kena ada kicap. Bismillah. Kita bubuh kicap. Makan dengan lada hok kita goreng hak ni, bawang ni. Lepas tu kerok ni, kerok apa ni? Kerok beras dia ni. Kita tabur atas ni. Jangan buai dah, kerok dia tu jangan buai. Kita boleh makan sekali dengan nasi. Kita tabur gini. Terah dia punya daging tu. Bismillahirrahmanirrahim. Dagingnya lembut. Tak lihat langsung. Dia ada rasa masam-masam daripada asam keping tu, tapi tak kuat sangat masam dia. Dan dia rasa unik lah. Sekali kita duk biasa makan kasar ikan ni kasar daging rusa. Memang unik rasa dia. Bismillahirrahmanirrahim. Makan nasi pula. Memang awak kalau makan dengan nasi panas begini, memang naik selera. Okey, jadi siapa-siapa sini yang nak try perkasa daging rusa ni, boleh try. Memang abang royak 100% awak tak akan nyesal beli daging perkasa rusa ni sebab dia rasa memang unik. Jadi awak yang mana nak makan daging perkasa rusa, boleh tekan beg kuning bawah. Beli lalu guys. Mari.